Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Bahrain. Selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua warga Malaysia. Okay, so hari ni hari cuti. Saya ada kat showroom. Kita macam biasalah, kita nak buat video. So yang mana balik kampung, hati-hati di jalan raya. Saya walaupun kenal ataupun tak kenal, mendoakan semoga selamat dalam setiap pemanduan, insyaAllah. So guys, kepada sesiapa yang mencari SUV, tolong jangan skip kereta yang saya tengah bawa ni, yang mana tengah survey salah satu SUV. Ini adalah salah satu SUV yang korang kena datang, kena test drive, kena rasa dia punya feel pemanduan. Yang saya tengah drive sekarang, Lexus RX 350 tahun 2022, berharga 369,000 on the road, NCD 55%. So ini adalah salah satu SUV yang you must try and then must buy, sebab selesa yang sangat-sangat. Jom kita tengok apa yang menarik dekat kereta yang saya tengah bawa ni. Jangan lupa guys, bantu saya tekan button subscribe, like, follow, komen dan juga share. Stay tune. Okay guys, jom kita tengok apa yang menarik dekat Lexus SUV kereta tahun 2022 ni. Dah mendung guys, tak apa, kita cuba secepat mungkin. Okay, jangan lupa guys, follow saya. Ini adalah facelift paling latest sekali dalam model Lexus. Dia upgrade kepada RX 350. Okay, untuk yang sebelum ni dia RX 300. So yang ini RX 350, engine 2.4. Okay, engine 2.4. Totally change lah dia punya front look, and then dia punya bahagian belakang. So dah banyak berubah. Nampak ni, RX 350 all wheel drive. So dia nampak lagi sporty. Lampu belakang dia yang memanjang, and then body dia yang lebih besar. Allahu Akbar, dah hujan lah guys. Dah hujan lah guys. So yang ni datang dengan engine 2.4cc. Lampu depan dia datang dengan 3 LED. Ni front look yang saya cakap nampak lebih gah lah untuk model baru ni. Ni bahagian luaran dia, tepi dia. So warna hitam ni masih available, masih for sale lagi. Hari mencemburui saya lah dekat luar ni. Dah hujan kan, kita masuk dalam lah. Hari mencemburui saya. Okay, ni bahagian dalam dia untuk Lexus RX 350 F Sport. Dia ada tulis kat sini F Sport. Dia ada datang dengan seat leather warna merah. So yang itu pun saya ada. Yang sekarang warna hitam. Semua pakai button sekarang. So nampak lagi canggih lah. Ni untuk buka powerboard, ini untuk buka kap minyak. Dia punya memory seat kat sini. Biasa kalau kita tengok yang model sebelum ni dekat sini kan. So yang ni untuk memory seat dia. Set 1, 2, 3. Electric seat. Dan korang mesti tak menyesal bila beli, sebab bahagian belakang dia yang sangat-sangat selesa. Memang selesa. So boleh letak kasut baby dekat sini. Perasan tak, dia body dia rebah sikit. Okay. Ini antara SUV yang kau boleh recline dia punya seat position dia. That's why saya minat model ni. Seat dia boleh rebah. Okay, ni dia boleh tolak ke depan lah. Okay, tengok ruang dalam dia yang sangat-sangat. Sekarang saya duduk lah saya duduk belah sini. Nampak ni, saya duduk sangat-sangat selesa. Datang dengan panoramic sunroof lagi. Belakang ada controller aircon, ada USB charging Type C, ada 2. Ni kita tengok bahagian dalam dia. Dia punya full screen infotainment yang sangat-sangat cantik. Datang dengan HUD head up display. Lepas tu digital inner mirror. Ni gear knob dia. Dia ada gear knob kat situ lah, kita simpan. Dia punya button electric parking, pakai button P tu, tekan je kat situ. Ada 2 cup holder. Nampak seat bahagian belakang dia yang sangat-sangat selesa. Walaupun hari hujan, kita keluar kejap. Nampak ni,
Mark Levinson. Ini brand paling padu dekat Jepun untuk model Lexus ni. Dia punya sound system yang sangat-sangat padu. Datang dengan blind curtain kat sini. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuanku, bagi aku buat kerja sekejap. Okay. Ada power board. Besar. Sangat-sangat besar dia punya ruang luggage kat belakang ni. So bawah ni pun ada space lagi. Boleh letak maybe tool kecil-kecil ke. Memang sangat-sangat besar dia punya luggage. Datang dengan power board. Saya dah basah. Actually saya next video ni saya nak buat tu Supra, tapi kena tunggu hujan reda lah. Okay. Sekarang saya dekat bahagian driver side. Nampak tu HUD, nampak tak? Head up display. So dekat sini dia akan pantulkan dekat cermin tu. Mileage untuk kereta ni 17,000 km sahaja. Okay, datang dengan pedal shift. Saya paling suka dia punya screen. Push start button dia dekat sini. Sekarang kan push start button kereta kan dia tersorok kadang-kadang dekat celah sini, dekat sebelah sini kan. Tapi yang ni dia senang. Tekan je kat sini, dia nampak. Bila kita masuk je kereta, dia nampak kat situ. And then ada satu tempat letak phone. Sangat-sangat mudah untuk kita letak. So saya suka dia punya kompartmen yang kecil ni. Kadang-kadang bila saya bawa kereta, letak phone dekat sini kan, dia akan jatuh kiri kanan. Saya agak kecewa sikit lah kalau dengar bunyi ketang-ketang kan. Saya agak tak suka lah bila ada bunyi. So bila kita letak phone dekat sini, dia praktikal. Saya memang jenis orang yang tak suka kalau bawa kereta ada bunyi benda macam duit shilling lalu. Itu paling tak best lah. Okay. Saya masuk reverse camera. Gear reverse. Okay. Nampak? Datang dengan 360 kamera. Memang clear lah. Memang terang. Okay. Memang cantik dia punya 360 kamera. Lepas tu yang ni ada heater seat. Ni ada heater seat, ada cooler seat. Boleh off kat sini. So dia punya controller aircon pun dah cantik lah. Dah cakap versatile. Ni kita pakai jari touch je. Dia tak ada button dia tak ada button. So cantik lah. Volume. Speaker tak cakap lah. Kalau brand ni punya speaker memang padu, memang mantap. So tekan button P. Kat sini ada lagi tempat untuk kita charge handphone. Nampak dekat sini ada wireless charger. And then kat sini boleh letak handphone. Kat sini pun boleh letak handphone. Bawah ni boleh letak sikit lagi barang. Maybe wallet ataupun smart tag, kad touch and go semua boleh letak kat situ. Ada USB and then ada type C. Kat sini ada dia punya adapter lagi. Kat atas ni masih ada lagi untuk type C punya USB cable. Okay. So dia punya Alcantara, dia punya luggage box dalam ni pun dah smart dah, dah style, cantik dah. Okay. Tengok dekat sini pula. Boleh ada lagi satu kompartmen yang besar. Korang boleh letak barang. Nampak? Ini kalau perempuan ni penuh ni. Barang-barang dekat dalam ni. Confirm. Okay, nak buka sunroof pun tak boleh lah. Hujan kan. Tengok bahagian belakang dia. Tengok bahagian belakang dia. Bapak selesa siut. Selesa. Sorry lah geng kalau video hari ni tak cantik. Sebab hujan kan. Saya dah 2 jam, 3 jam, hampir 3 jam hujan tadi. Lepas tu bila dia dah reda sikit, saya cepat-cepat ambil kereta, bawa keluar. Sambung lagi hujan. Tak boleh buat apa lah kan. Benda yang kita tak boleh nak elak, hujan lah kan. So tak apalah. Apa-apa pun tu pun rezeki Allah Ta'ala bagi. Walaupun hujan ke panas ke, saya cuba usaha untuk saya buat konten, untuk buat video. Dan ini pun dah reda sikit. Saya nak pergi dekat Supra dekat depan tu. Handsome geng. Ada tak peminat Toyota Supra kat dalam ni? Komen sikit. Tolong hadir di ruang komen saya. Ada tak peminat dia? Sejujurnya saya peminat dia. Okay, saya minat Toyota Supra ni. Lagi-lagi kalau dia yang 3.0. Dia punya pergi kalau 3.0 memang syahdu bang. So yang ini 295,000 on the road, NCD 55%. Salah satu main peranan harga dia disebabkan color. Okay, untuk color kuning ni kita nak dapatkan dekat Jepun agak fight sikit.
agak fight dengan dealer-dealer lain untuk warna kuning. Cantik lah. Dia punya lampu LED. So saya suka dia ni start bila saya selisih dia dekat atas highway kan. Dia punya muka ni garang ni. Jom kita buka dia punya boot belakang. Button dia dekat sini. Tekan lama-lama. So tarik. Besar tau. Dia ada double speaker lagi dekat sini. Nampak? So kalau ini saiz luggage dia standard macam kereta apa lah. Tak adalah besar macam Honda City kan. Tapi okey lah. Dia boleh letak satu, maybe 2 bag besar kat sini. Memang sesuai. Tak adalah dia ni terlalu kecil. Okay. Ni kalau kita tukar dengan carbon fiber, cantik. Bayar. Ini kereta cantik tak? Cantik? Mantap kan? Padu. Dia pun cakap kereta ni cantik. So dekat bahagian depan dia, saiz sport rim 255. Yang dekat belakang 275. Sebab saiz belakang dia body yang agak lebar. Dia perlukan satu kestabilan body. Sebab dia wide body. Dia tak boleh pakai sama. Ibarat orang main kereta ni dipanggil jantan betina. Bismillahirrahmanirrahim. Berat weh bonet dia. Sekejap saya cuba buka bonet dia. Berat. Dia kena tekan balik kat depan ni. Ni dia 2 kali. Okay. Bonet dia besar gila. Berat. Kemas kedudukan enjin dia. Tengok bonet dia bapak style loh. Bila dia buka bonet kan, dia tepi fender ni pun terangkat sekali. Memang style lah. Kalau tengok video saya sebelum ni, saya pergi dekat Kevin, dia masuk spoiler yang berharga 26,000. Gila. Spoiler saja harga apa? Harga Azia Rahmah. Tutup lah kan. Berat. Dan kita tengok dekat bahagian dalam. Tak apalah, baju saya pun dah basah. So datang dengan electric seat kat sini. JBL sound system. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ni bahagian dalam dia. Ni engine 2.0. Kalau 3.0 lagi syahdu punya dia. Dia ada reverse camera dekat sini. Tetap ada HUD. So dia punya gear knob kemas, tersusun rapi. So datang dengan carbon fiber panel. Kemas. Dia ada output untuk charger kat sini, adapter masuk. So dia punya infotainment agak simple, agak clear. Sebab kereta ni dia buat khas untuk kereta pemanduan yang agresif. So dia tak perlu infotainment yang cakap berkelas tinggi macam kereta kat belakang tadi tu. But dia selesa untuk driving jalan jauh. Ni bahagian seat passenger. Ada 2 cup holder dekat sini. So bahagian dalam yang sangat-sangat simple. Okay, sangat-sangat simple. Tak terlalu agresif dekat bahagian dalam. Push start button. Ada logo GR kat sini. Ni emblem sajalah. Ini emblem je GR. Cermin ni kecil sikit. Sebab kereta sport kan. Allahu Akbar. So itu je kita nak ceritakan pasal Toyota Supra warna kuning. So guys, berminat dengan kereta Supra dan juga Lexus kat belakang tu, Roger Arif Barin. Minta maaf agak kelang kabut, hari masih hujan. Kita jumpa next video. Assalamualaikum.